Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada abangku yang dikasihi, dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah steady lah Right. So, apa cerita ini bang? Okey, so gitar ni model terbaru daripada Chord, iaitu X500 Menace. Okey, so ni gitar dia. Steady kan? Right. So, lately memang banyaklah pattern-pattern gitar style macam ni. Right, dia neck true body. Okay, untuk modern gitar, modern music, memang banyaklah design yang rupa dia macam ni lah. So, dia double cutaway, dia deep. Cutaway dia deep dan neck true body. So, dekat sini dia ada 7 piece kayu. Jadi, ini antara kombinasi kayu daripada maple, purple heart dan pinga-pinga. Tak tahulah demi nama spesies dia tu kan. Okey, jadi yang istimewa gitar ni, dia punya asset dia adalah dia punya pembuatan dia. Bagus, sangat-sangat bagus. And 5 star. Dan dia punya pickup. Okey, set daripada Seymour Duncan Nazgul dan Seymour Duncan Sentient. Right. So, dia punya tone bunyi memang garing habis lah. Kan? Untuk metal playability memang best lah. Dia punya tone dia tu kan. Jadi gitar ni memang tak ada cacat celah lah. Gitar ni saya supply. Okay, saya supplykan on behalf Encik Nico. Jadi daripada segi dia punya setting daripada factory agak kurang memuaskan lah. Alright, so ni komen jujur saya. Tinggi bang tali dia. Kan? Tinggi. Saya nak bend pun rasa macam keras tali tu kan. So gitar ni memang nak kena set up balik lah gitar ni. Dia punya tremolo arm dia masa saya unboxing tu tak ada. So yang ini saya dah deal dengan supplier lah, supplier yang asal untuk gitar ni. So nanti akan settle lah masalah ni. Okay, so color dia satin black. Okay, satin black. Saya belum buka elektronik dia lagi apa semua. So yang ni just kita buat review secara rambang secara random je. Sebab nanti akan ada banyak lagi progress untuk gitar ni. So far dia punya tepian dia memang smooth. Memang smooth, tak ada apa-apa yang tajam-tajam ke, tak ada. Okay. Dia punya finishing neck dia satin. Wah, kan. Siapa yang kaki shred tu memang dia sukalah yang satin macam ni kan. Dia smooth. Neck dia tak terlalu chunky, neck dia lebih kurang macam Wizard Ibanez punya tu. Wah, nampak tu. Saya pegang macam tu kan. Kalau solo memang just nice lah. Kalau jari kecil macam jari halus macam saya ni memang just nice lah. Kan, memang boleh lah nak main lagu fast riffing ke solo ke, memang cantik lah. So fret extra jumbo, fret rose original. So yang ni fret rose original. Dia punya font kat sini fret rose saja, dia tak ada tulis fret rose special. So dia yang ini saya tengok spec dia menggunakan original fret rose. Right. So ni saya pakai sound multi effect saya ni. So gitar ni belum buat apa-apa setup lagi. Memang saya keluarkan daripada box terus saya buat review gitar ni. Daripada segi tone tak ada masalah bagi saya. Memang saya punya taste untuk gitar-gitar macam ni. Cuma yang saya sebut tadi itulah dia punya setup daripada factory lah, ada defect sikit lah. Tinggi bang tali dia. Lepas tu flat rose dia tak recess, dia terjongkit macam tu. So itu adalah antara faktor penyumbang tali itu jadi tinggi. Jadi demi keadaan uneven fret tu semua tu saya belum simak lagi. So itu nanti mungkin kita akan buat review bahagian yang kedua lah. Alright. So kita ni made in Indonesia. X500 Menace ada tulis kat belakang ni, ada nombor siri apa semua ni. So reverse headstock. Ramai yang kaki-kaki rock kapak metal apa semua tu memang dia suka reverse headstock, nampak cool kan. Nampak mengancam macam tu. So dia punya tuning machine die cast daripada, tak ada jenama dalam dia, tak ada apa-apa chop dekat sini. So maybe daripada Chord sendiri ke apa saya tak pastilah. Dia tak ada chop kat situ. Jadi so far tak adalah dia punya apa-apa sopek ke defect ke sepanjang saya terima gitar ni. So far okey, tak ada masalah. So gitar baru harga dia dalam 4K, 4,000 lebih. Alright. So kita dengar sikit sound dia sebelum kita akan pergi ke pusingan kedua. Tunggulah saya dah buat apa-apa setup apa semua tu, nanti saya akan update lah. So ini just kita punya semakkan random je. Kita nak buat just happy for fun kan. Tone dia tu kan. Sekejap saya scoopkan sikit mic dia.
tuning dia ada lagi sikit lah kan. Okey. Keras tadi. Bukan keras pasal apa, dia punya tali dia tinggi. Rasa nak tekan tu tinggi sangat. Kan. Anggaran saya dalam ini 3mm ni, fret 12 ni. Tinggi 3mm saya rasa ni. Okay, so saya nak start nak tengoklah apa yang ada kat gitar ni. Kita nak buat kita nak buat sedikit penambahbaikan daripada segi setup intonation dan sebagainya. Kena check dulu lah Alright, so hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang kedua untuk gitar ni. Okay, so terima kasih kepada Encik Niko. So gitar dah sampai. Alright, apa-apa nanti kita roger balik lah Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.